Saya rasa saya patut cuba dapatkan makanan sikit. Tentu bagus kalau ada ikan yang ingat umpan ranting tu cacing. Awak pula ada ikan yang besar dan terpedaya dengan umpan ranting saya lah. Itu Gio lah. Kami tak tahu. Cuma kami berdua je yang sampai ke tempat ni. Sebab itulah, mulai sekarang awak patut jadi ketua kami, Gio. Cuma awak seorang aja yang boleh jadi ketua, Gio. Itu mesin hitam lah. Kawan-kawan yang lain mungkin berada kat sana. Mari kita pergi tengok. Ya. Terima kasih ya Pak Tamon. Awak dah selamatkan saya. Tak perlu nak berterima kasih. Hei, ni apa? Oh, rupanya dia cuma keluar daripada telur lah ya. Sama lah macam anak ayam juga kan? Ya, memang betul tu. Timur pun sama juga. Yelah. Saya ada satu idea yang bagus. Di sebelah timur, Ilekmon laut luas. Di sebelah barat, Patamon gunung banang. Abang rupanya, abang dah balik ya? Korang pun ada dengan abang sekali ya? Kenapa pula saya nak takut? Lagi satu. Sebab Koroman tu ialah Koroman kan? Abang nak makan ni? Ni saya punya, tapi kalau nak ambillah separuh. Makanan! Dulu saya selalu terbuang air masa tidur, tapi abang akan sentiasa tolong saya. Dia basuhkan seluar saya waktu malam. Dan lepas tu, dia akan pura-pura dan cakap yang dia terbuang air. Dia memang baik orangnya. Dia merupakan ahli dalam seni mempertahankan diri. Dia lulus di England dan juga Eropah semasa berusia 14 tahun tau. Sekarang dia belajar pertukaran di Jepun. Dan saya akan berusaha untuk ujian kali ni. Lepas tengok aksi Kak Arya tadi, saya rasa terus bersemangat untuk buat yang terbaik. Maaflah sangat-sangat ya. Awak berdua sokong saya tapi saya gagal juga. Nak buat macam mana lagi? Dan nyata dia lebih kuat daripada saya. Dunia ni tak seindah yang awak sangka. Jangan pandang rendah lawan awak. Awak nak pergi mana dengan kostum yang macam tu, Kesa? Ini bukan kostum lah. Sekolah? Saya pun nak ikut juga, Kesa. Apa? Manusia akan menggeletar ketakutan dan panik. Dan mereka akan cuba lari, kan, Gesa? Tak kisahlah apa pun. Awak seorang aja yang pergi berseronok. Ini tak adil lah, Gesa. Mulai hari ini, saya adalah pemimpin tempat ni, Gesa. Sesiapa aja yang berani lawan saya akan dihukum mati, Gesa. Awak tu pula siapa, Gesa? Jadi itu maknanya, kalau saya percaya kalahkan dia, saya akan jadi ketua di tempat ni, betul kan? Ya, betul cakap awak. Kalau kita ada 5 orang ahli, kita boleh memohon untuk tubuhkan kelab dan guna kelas yang kosong. Ya! Saya dah terlupa. Kita patut memohon untuk satu kelab. Tak adalah. Saya berhenti risau sejak kita dapat lebih ramai ahli. Baiklah. Jom hantar permohonan kelab kita pagi esok. Kemudian kita boleh dapat bilik kelab. Sekarang bila dah lega, saya dah boleh rasa lapar pula. Sampai bila awak nak tidur ni? Cepat bangunlah. Tak boleh, tak boleh. Hari ni pun kita akan buat rondaan juga. Selamat pagi, Nepkia. Kita gerak setengah jam dari sekarang, ya? Isyih. Sepatutnya saya luangkan lebih banyak masa dengan Pi. Sepatutnya saya bagi Pi makan lebih banyak puding Nepno. Sepatutnya saya katakan pada dia untuk bersama selama-lamanya. Sesuai ke saya pakai baju macam ni? Ya, tak iyalah. Saya ada sesuatu untuk awak. Agaknya sakit ke tak, ya? Awak rasa ia menyakitkan ke? Betul ke tak ada apa-apa pun yang kita boleh lakukan untuk mengelakkannya? Hei, Rintaro. Kenapa dengan awak ni, Rintaro? Tak apa, jangan risau, Rintaro. Saya janji yang awak dan saya akan bersama buat selama-lamanya. Macam mana ni? Saya terus berlari tanpa berfikir. Kenapa saya buat sesuatu yang tak bermakna macam ni? Saya tak boleh berdepan dengan awak sekarang, Zen. Sebenarnya saya suka awak. Pada saya awak sangat handal. Saya menghormati awak dan nak beri bantuan kepada awak. Tapi sekarang saya sedaya saya sayang awak juga. Jadi saya... saya tak pasti boleh ke saya masih nak melihat awak seperti mana? Ya, saya pernah melihat awak sebelum ni, Zen. Saya rasa awak bongkarkan rahsia dia. Awak ada idea tak apa yang mereka berdua maksudkan? Tak tahulah. Ya,
Dia menghentak juga. Itulah abang kami ni untuk awak. Dia akan mari ke pusingan keempat. Nasib baik sikit je lagi kan? Tahniah sebab dapat terus ke peringkat separuh akhir si jari geni. Nanti dulu, mungkin lebih sesuai panggil awak si jari gatal, kan? Saya akui saya tak jangka awak boleh atasi Xander. Tahniah untuk awak. Syabas. Terima kasih. Keadaan boleh berubah sepantas tu. Walaupun hanya dalam sekelip mata. Apa saja pun tak mustahil dalam perlawanan. Betul kan? Tepat sekali. Tapi tak rasa awak dah terlupakan tentang seseorang? Melucukan betul. Seekor tikus fikir dia boleh menewaskan gajah. Awak ingat ni, ini Supreme 4 tau. Saya rasa cukup berbangga untuk tunjukkan pada awak kemampuan sebenar seorang bintang. Ada sesiapa nampak jingga? Kejap! Kejap, jingga! Apa maksud awak? Apa awak nak tahu? Jingga! Saya tak pernah nampak jingga hilang sabar macam tu sebelum ni. Apa kena dengan dia, ya? Oh, kesian dia. Susah bila tak ada petunjuk langsung. Jadi awak rasa beg terlarang El Drago ada kat dalam ni? Kalau kami rancang untuk tunggu dari awal, kami takkan ikut datang sini. Tak ada apa boleh siap kalau kita duduk bersedih dengan diri sendiri. Saya nak pergi tolong jugalah. Jom kita tengok. Agak-agaknya apa saya nak makan tengah hari ni, ya? Alah, setakat video macam tu pun boleh dapat juta-juta tontonan. Tak nak. Saya tak minat nak jadi YouTuber. Tak guna berani dia nak berlepih dengan Cikgu Enra kesayangan saya, ya? Awak dengar sini, saya akan menang. Percayalah. Dan Cikgu Enra juga akan muncul dalam video saya sebagai upahnya nanti. Awak tengoklah. Baiklah, saya akan buat banyak lagi video menarik macam tu. Hai semua, saya Jibakin. Dan hari ini, saya akan buat alih suara. Selamat menonton semua. Katanya ia menceritakan tentang kisah legenda Galar. Betul, itu tugas yang diberi oleh nenek saya. Apa yang awak nampak pada Geocliff, Ko? Ko, awak tak rasa ke gambar ni berkait dengan situasi sekarang? Jangan-jangan yang itu adalah pusaran hitam yang sama macam dulu tu. Saya juga dapat rasakan yang hari gelap tu bakal muncul semula di kawasan Galar tak lama lagi. Ingatkan kalau datang sini, bolehlah saya dapat apa-apa petunjuk. Baiklah peminat, kekal biru. Saya mulakan. Saya setkan tempat ni dengan mantra lapangan Trickstar Live Stage. Ia benarkan saya tambah satu raksasa Trickstar dalam deck ketangan saya. Dan ia Trickstar yang saya dibenarkan untuk seru secara automatik. Jadi, yang pertama ke lapangan saya ialah Trickstar Lilybell. Kemudian saya seru Trickstar Candina untuk sertai Lilybell di lapangan. Okey, ayo semua. Finalita yang mengubah impian jadi kenyataan. Saya rasa gembira bertembung dengan awak, Fujiwara Burn. Hebat sangat ke dia tu sampai awak tergila-gila kan dia? Saya tak peduli semua tu. Saya cuma akan tewaskan awak dengan semua kuasa saya. Cuma itu aja. Oh, maknanya awak tengah paksa diri awak ke? Saya buat semua ni sebab ianya seronok. Saya cuma buat apa yang saya suka aja. Awak main Beyblade ni untuk apa sebenarnya? Selamat pagi rakan-rakan panitia dan selamat datang ke permulaan majlis hari kita. Okey semua, saya suka usaha awak semua. Semua ni memang bagus. Tapi setakat tu cukup ke? Apa yang saya maksudkan, majlis ni perlu betul-betul istimewa atau orang akan kecewa. Ia sepatutnya jadi malam yang terbaik untuk semua pelajar sekolah tinggi. Tapi saya dah rosakkan. Puan sendiri cakap, semua bekas pelajar masih cakap pasal betapa hebatnya majlis mereka. Betul cakap Puan. Terima kasih pengetua Reverse. Pelukan udara. Itu idea hebat lah. Kalau kita semua dapat tajaan masing-masing, kita boleh dapat banyak barang percuma. Jadi, Andre, kami bersembang tadi dan melihatkan kemenangan ni hasil usaha berpasukan. Agaknya boleh tahu taja kami semua. Dengar, saya tahu semua benda ni sangat mencengkelkan. Tapi ia berbaloi. Bukan senang nak senang kan? Ini tak menjadi. Saya suka faedah tajaan tu, tapi ia tak berbaloi untuk dimalukan macam ni. Okey, Mak nak pergi kerja. Penatnya. Nasib baik cuti seminggu lepas ni. Apa dah jadi? Kamu semua nampak macam baru lari maraton. Kami semua. Banyak saya tak tahu kan. Ronnie Ann, kaki kamu bengkak. Okey, pack ice, pack haba. Pembalut. Mak. Apa kamu cakap ni?
Mak betul-betul rasa terharu. Tapi Mak tak kisah pun tak dapat mengembara. Membesarkan kamu berdua adalah pengembaraan seumur hidup Mak. Kita sulahkan mata awak, nampakkan tulang pipi, sedikit kilauan dan siap. Tolonglah bagi saya potong. Kalau saya tak dapat sijil, saya tak dapat kerja di spa selebriti tu musim panas nanti. Kejap. CJ tukar gunting awak? Wow, CJ. Saya memang kagum. Saya akan gagal ujian esok. Boleh bagi saya berdua? Saya berlatih dan berlatih tapi tak dapat buat juga. Jadi, saya pujuk CJ tolong saya. Dia memang pandai potong rambut walaupun dalam gelap. Oh, awak dengar tak, Jackie? Mak saya cakap penyusunan nak datang dan ambil mainan ayah saya. Oh, dah mungkin mainan saya juga. Jangan risau, Teddy. Saya takkan bagi dia ambil awak. Jom, kawan. Kita sembunyi mainan saya. Oh, si penyusunan tu boleh ambil semua barang di dapur. Dia boleh ambil semua barang yang ada di ruang tamu. Dia boleh ambil semua makanan yang sedap di pusat saya. Tapi dia tak boleh ambil screwdriver saya. Saya takkan jadi ambil. Ya, Tommy. Cepat, Rasul. Hanya beberapa je lagi. Rasul. Awak okey, Rasul? Jangan risau, saya akan periksa apa yang tak kena. Oh, hai drone Parker. Awak di sini untuk bantu Rasul dengan masalah perutnya? Oh, tak mungkin. Saya dah musnahkan drone Parker. Tidak. Sendirian dalam gelap dan ia berbau dan mereka tak boleh keluar. Tidak. Bester. Nampak hebat. Hey, Best. Awak datang. Jom jumpa yang lain. Hey, geng. Kami nak meluncur ni. Nak ikut? Awak datang untuk berparti, Best. Cubalah berseronok sikit. Jadi jom. Dia hilangkan diri. Biadab betul. Tak, awak cuma nampak raksasa Battleville tua. Okey tak? Tapi biar saya je buat lawak, okey? Rocky, yang dia cakap berdasarkan kisah benar tu cuma untuk publicity je. Bukan betul pun. Kami bukan datang nak main mini golf. Kami datang untuk raksasa tu. Dia akan okey. Hai semua, ini saya, Ruby Studebaker. Selamat datang ke saluran Mi Screen saya. Tahu kan saya selalu tunjukkan betapa hebatnya bangunan Pangsapuri ni? Ya, perkara paling mengarut baru je berlaku dekat bangunan Pueblo Casas. Biar betul itu tahi bintang ke? Oh, mesti itu cuma kapal terbang je. Tak kisahlah, saya tetap nak buat hajat. Kapal terbang tersayang, harap ada seseorang kat luar sana yang nak kongsi macam-macam dengan saya. Dengan titah diraja, saya mengisytiharkan bahawa semua huruf R perlu dipanjangkan. Apa? Takkan tak boleh berseronok lagi pun tata tu kan dah jadi milik awak? Masih belum lagi. Takkan kita nak terus buat latihan? Saya pun tak kenal tentang awak lagi. Kenalkanlah diri awak. Saya dah faham. Saya takkan buka buku ni selagi awak tak cerita kenapa awak jadi ahli sihir yang jahat. Awak nak langgar titah diraja awak? Terima kasih, Smarty. Awak pembantu telefon digital yang hebat. Hey, saya tengah cari benda ni lah tu telefon saya. Smarty, keluar daripada robot tu dan mari ikut saya. Ya, Dr. Annabelle. Tak, jangan dengar cakap dia. Dengar cakap saya. Dr. Annabelle, ibu pejabat Bunny League. Tolong. Saya tahu. Ia cuma akan berhenti bila ia dah habis tenaga bateri nanti. Alamak. Ia boleh dapat kuasa daripada matahari. Sedia untuk hidup awak berubah selamanya? Bersedialah untuk alami satu kejutan. Sebab tempat ni ada kesemuanya. Bunyinya bagus tu. Ini dia. Tempat suci rohani saya. Cafe Bobaget. Sekarang awak dah tengok tempat rahsia saya. Saya percaya awak melayannya dengan hormat. Ini bukan sekadar kafe. Ia sesuatu yang saya sentiasa boleh harapkan. Kita mesti selamatkan Bobaget. Mika, nanti kita lambat ke sekolah. Macam biasalah. Tak boleh. Sekolah untuk manusia. Bukan marsupilami. Okey. Tak naklah, Twister. Kau awak dah cukup buat kami susah hari ni. Dia masih ada ke? Itu Bibi. Sembunyikan masuk dan saya akan halau dia. Apa khabar?
Bibi, bertuahnya jumpa awak dekat sini. Lagi. Betul tu. Itu bukan ular gebu berbintik kecil. Itu host. Muncullah dah jelas sekarang. Bye. Saya rasa Papa Bright sorokkan sesuatu. Dia buat eksperimen yang pelik sepanjang malam tadi. Hey, Papa Bright. Awak buat apa? Saya dah cakap dia sorokkan sesuatu. Papa Bright ada satu rahsia. Satu rahsia? Rahsia yang memang perlu dibongkar. Saya ada rancangan. Kita akan gali terowong untuk menyelinap ke markas rahsianya. Dia takkan perasan pun. Tengoklah stem Brazil ni. Mesti ia dari kawan pena saya Roberto dari Rio. Kejutan ahli muzik Barba kegemaran saya. Saya berikan awak haiwan yang jarang ni dan istimewa dan mungkin spesies yang baru. Ada yang tak kenalah. Kami sedar ciut tu bertambah dengan cepat. Jadi Barbabu buat rumah mereka makin besar dan kami asyik tambah makanan mereka kemudian boom. Hey, dengar ni. Sensor stesen angkasa dah mengesan planet yang tak diketahui. Barangan berkebun saya mesti ada dekat sekitar sini. Saya pasti saya tinggalkan kat sebelah pemberat Remy. Yang tu pun hilang. Dia makan semua benda yang dia tak sepatutnya makan. Tunggu sekejap. Bila awak bagi Nabel makan sayur, dia nampak lebih baik. Dia mengecut sikit. Macam masa dia makan pokok jala saya. Apa kata kita guna kuasa planet untuk tanam sayur? Saya takkan benarkan. Sekarang mana pergi bola teritip tu? Oh, ada di sini. Rasakan lontaran pantas terhebat saya. Rasanya mungkin saya tak sengaja ambil dan lontar Rocky. Maafkan saya, Hank. Saya tak sengaja. Saya cari yang lain untuk awak, ya. Saya ada idea. Saya boleh korek jalan ke Rocky. Ini batu peliharaan saya, Rocky. Itu baru bola teritip. Tengok. Sangat berbeza. Hei, ada sesiapa nampak Rocky? Saya letak kat sini tadi. Saya tak nak pengganti Rocky. Saya bersamanya sejak dari kecil. Di saat gembira dan di saat suka. Rocky sentiasa ada bersama. Saya tak tahu apa saya akan buat tanpanya. Bayu. Oh, Bayu. Anak mak dah sedia untuk sarapan? Bayu Brooklyn, kamu buat apa? Dan bila gigi dah tanggal, kamu akan dilawati oleh pari-pari gigi. Menurut legenda, dia ada tongkat pengesan gigi. Mampu mengesan pada jarak jauh, termasuk mengesan gigi yang sangat kecil. Dengan tepat. Froka, maksud awak akhirnya malam ni tiba juga kan? Saya tahu kita boleh tidur sekejap macam Ron pada hari itu. Kalau saya nak cuba tidur, saya ceritakan sesuatu pada diri sendiri. Lepas tu mata saya terpejam dan tiba-tiba je saya dah tidur. Okey semua, dah sedia untuk cerita? Sabarlah, Compi. Cuma 1 minit je lagi sebelum makanan ni siap. Hai, Dora dan Boots. Pergi berkelah, ya? Saya dan Compi pula tengah nak buat roti bakar avocado. Mana avocado tadi? Awak yang makan ke, Compi? Oh, saya memang tak sanggup nama rawat Compi Wampi. Tapi saya tak boleh nak buat roti bakar avocado kalau tak ada avocado. Terima kasih, Dora dan Boots. Sekarang kita boleh siapkan roti bakar avocado. What? Ini untuk Mami ke? Semua ni nampak mengagumkan. Dan tengoklah pinyata ni. Saya buat khas untuk Mami dan ia penuh dengan surprise. Oh, ia nampak menarik. Mami sukakannya. Biar saya pukulnya. Ini adalah surprise yang paling hebat dalam pinyata yang terbaik di hari jadi yang terbaik selamanya. Oh, I love you all very much. Belon saya. Terbang naik ke pokok dan ambil taski terapung. Rancangan hebat dia. Hari ini hari yang paling seronok. Saya dapat peluang untuk terbang.
bukanlah yang pertama kali. Oh, kita datang ke sini untuk tu ke? Apa yang awak buat ni? Saya ingatkan kita sepatutnya memburu. Ia menjijikkanlah. Apa yang kita nak buat dengannya? Sekarang ni saya dah tak terasa lapar dah. Bagus. Sekarang saya berbau macam pentro. Baiklah, sekurang-kurangnya sekarang ni bau awak dah betul-betul menyeluruh. Ada dua pilihan. Ini sangat bilateral. Biar saya je yang ambil alih. Tak boleh, Blossom. Cuba tengok ni. Kedua-dua longgok ni tak cukup. Kita perlu sistem untuk kelaskan semua ni dari paling penting hingga paling tak penting. Saksikanlah rancangan 19 saya. Masuk akal lah. Awak je yang tak buat betul-betul. Mengaku je lah. Tak. Awak cuma tak faham. Maafkan saya dah salah. Ulang balik. Saya dah salah. Saya sepatutnya... Jap. Tunggu jap. Jaga sikit. Tak nampak abang saya yang cantik berdiri di sana? Terima kasih, wahai adik kesayanganku, Victor. Kita memang pandai berbaik, abang kesayanganku Valentino. Apa lagi ni Valentino? Tapi wahai abang yang sensitif, semua pokok ni memang sangat bagus. Janganlah nak memilih sangat, Valentino. Gembira dapat kenal awak, Val. Awak juga. Habislah kita berdua. Tak. Awak terbaik dalam gerakan Gusti yang teruk. Teruk betul lah. Boy, mari cepat, tolong saya. Cosplay baru saya. Saya tak boleh nak pasang ribbon kecil ni dengan sempurna. Saya bina cosplay ni daripada filem Alien Party 7 dan ia akan diambil gambar hari ni untuk majalah, tapi mereka baru bagi tahu saya pagi ni. Yelah, saya akan buat semula sendiri semua yang saya janji selepas sesi bergambar. Awak keluarga dan saya dapat pengajaran saya takkan lepas tangan lagi. Aha, Mat, apa kata kalau awak pula yang pergi menangkap? Tapi kan apa benda tadi tu? Besi buruk ni tak suka saya. Wah, saya rasa tak sedap hati tentang ni. Hey, Nat! Awak jam ini? Baiklah, awak pernah dengar nama getaran puaka tak? Jadi macam mana awak halang dia? Haha, tak boleh tangkap saya atas ni meskipun... Tak apalah, saya duduk atas ni sampai esok. Cuma perlu berjaga, fokus dan... Oh, hey Mateo. Oh, maaf saya tengah fikir banyak benda sejak kita lawan Neverwitch tu. Neverwitch buat saya terkenang memori yang saya lagi rela lupa. Macam-macam sebenarnya. Serentak dan sekarang dah sangkut. Macam sakit kepala tak boleh hilang. Pemilihan dungu tu tak penting. Mula-mula saya buat hal sendiri di dunia mimpi. Lepas tu awak semua muncul dan ajak saya ikut sama. Sekarang semuanya kena buat sendiri balik. Biru malam betul-betul menyusahkan. Mana dungu-dungu tu pergi? Patutnya mereka dah balik. Jadi pantaslah sikit. Masa untuk lengkapkan kejadianmu. Pastikan saya tak diganggu. Tapi sebelum tu, semualah satu dan satulah semua. Sama-samalah bangkit supaya mereka jatuh bersama. Yang dulu berdegup jantung berbeza. Kini satu yang lebih besar daripada jumlah ahlinya. Kat mana pun ayah saya, walau mungkin dah pun kurung dia. Mungkin dekat markas baru sebab yang lama awak bocorkan. Kita cuma kena jejak mereka. Kita selongkar seluruh bandar. Dan kalau dia tak ada, maknanya mungkin tersorok dekat tempat yang susah nak cari. Ayah! Saya datang nak selamatkan ayah! Jangan risau, saya bawa Superman! Clark, tak apa. Saya minta maaf sebab bergaduh dengan awak. Jom kita bincang nanti, okey? Terima kasih, Clark. Saya boleh tolong? Mungkin ada petunjuk dalam salah satu cerita ayah saya. Ayah ada cerita yang hebat tentang bintang laut. Oh, okey. Water Sprites adalah penipu nakal yang ikut The Way of the Kelp. Mereka pernah kunci sesiapa je yang masuk hutan dalam penjara bawah tanah jauh di bawah. Tapi tak semua Sprite ni jahat. Ada yang anggap pengembara berhak dapat peluang untuk ikut The Way of the Kelp. Jadi mereka cipta 3 ujian. Kalau kita tak lulus 2 ujian, kita akan terperangkap di sini. Lebih baik kita tak bazirkan masa lagi. Kita kena selamatkan ikan sardin tu. Berhenti! Jangan fikir untuk buat macam tu, Dungu. Ianya cuma jalan, kan? Tak. Oldushka, mari tengok apa yang awak boleh buat. Ew, wow. Bau dalam ni macam bilik locker. Kenapa dengan dia tu? Cukuplah tu. Saya akan ajar budak ni. Ya? Cari
Darjeeling takkan cakap di mana tempatnya. Apa yang penting sekarang ni, kita dah ada cukup duit nak beli apa yang kita nak. Yeay! Saya nak ke tempat yang saya jumpa duit tu dan ambil sebanyak mana yang kita perlu. Itu cara paling bagus. Saya kena pergi sendirian. Senyaplah, kalau saya yang beli permainan arkid tu dulu, saya akan menjadi seorang wira. Mungkin mereka berhajat agar saya ambil duit mereka. Percubaan yang bagus. Semua tu tipu je. Tapi awak tahu apa yang betul? Pemberontakan tarian lah. Tidak. Tak. Tapi saya yang patut tangkap awak. Orang nombor 2 yang baru? Rasanya hadiah sagu hati saya kerana tak tangkap musuh abadi saya mungkin mencari siapa musuh abadi saya yang baru. Orang jahat ni busuk, Chief. Wow, Mel betul-betul bermusuhan dengan kawan-kawan musuhnya. Macam mana nak selamatkan Pakcik Gadget dan Brain kalau tak boleh pecah masuk? Talent. Oh, ini pun. Saya nak 2, tak 3. Abang cari ni. Abang tak boleh tangkap. Abang tak akan kejar kamu, Biana. Tak ada biji ni untuk abang. Oh, tengok. Bola berwarna-warni. Saya rasa saya nak yang ini. Tak. Ya, memang comel. Boleh tak saya naik? Sekarang kami tahu. Penelope Patterson. Patutlah dari jauh pun dah berbau. Dan boleh tak? Kalau saya nak sentuh helmet awak? Saya takkan cuci jari ni lagi. Tapi semua wira Amerika ada kelab peminat sendiri. Billy Stumps, Rock Callahan, Bo Makonda. Saya ahli ke semua kelab tu. Saya dah dapat kebenaran pengetua untuk alihkan luka saber sebelahan awak. Kemudian bolehlah saya robohkan didik pemisahnya supaya kita boleh jadi teman sebilik. Dan tengok saya dah buat biskut. Awak tahu tak awak berdengkur masa tidur? Cuaca ni sungguh menyegarkan. Ia mendorong saya untuk belajar. Sebab itulah saya suruh ayah saya telefon arahkan supaya sekolah dibuka. Sebagai presiden kelas, saya bertanggungjawab. Sebagai langkah pertama dan paling penting, kita mesti kenal pasti siapa yang bersalah. Siapalah agaknya yang akan bina tanjakan di tengah-tengah jalan macam ni? Saya dah cakap awak takkan ke mana-mana. Saya betul, awak salah macam biasa. Jadi apa yang awak dah buat sekarang? Awak lupakan saya. Ya ke? Dia ialah musang Arctic. Nama Annie. Tapi kami berdua sepatutnya bawa Annie ke rumah keluarganya. Tak tahulah. Cara antara rumah mereka sangat jauh pula. Kalau nak hantar mereka tepat pada masanya, kita kena berpecah. Awak boleh bawa flypad untuk cari jalan. Saya boleh guna hidung saya ni. Saya ingat boleh buat sendiri, tapi tak boleh. Tak bagus kalau Freddy ada. Sebab semuanya memang boleh dilakukan kalau kita buat bersama. Tapi Chucky pinjamkan ni untuk saya cuma hari ni. Dan saya nak main kejutan. Saya akan ada anak ke bila saya besar? Macam mana rasanya ada anak? Tak apalah, Ayah. Saya kakak Finukan. Biar saya yang jaga. Ayah bawa yang lain ke pusat jagaan harian. Betul ke? Tak, saya okey. Jaga-jaga. Menara Drula-Kula hebat ni akan siap tak lama lagi. Awak rasa ni panas? Saya pernah tinggal di Scary Zone teruk. Saya tutup mata dan fikirkan perkara yang menunjukkan je. Kita kawan baik. Percayalah. Mayat atau hyperthermia. Nampak? Saya dah rasa sejuk dah. Jangan. Alahai. Nampak kat sana tu? Bila masa pengembangan haba boleh terjadi. Saya dah cakap tadi kan? Tapi awak tak nak dengar cakap saya. Okey. Dah elok. Tak sangka mereka ada lagi haruman Christmas. Dan ada hadiah untuk yang lain juga. Sekarang kita perlu upah tukang kunci dan... Oh, tidak. 2-3 minit. Kita dah terlepas. Scratch! Awak dah alih perhatian kita. Mungkin kita masih boleh kejar Larry. Tak mungkin dia dah jauh. Unicorn sebenar di bandar Brighton hari Ahad ni? Oh, ya Larry. Ya, sebab tu kita berada di sini. Saya suka baju tidur awak. Awak tak apa-apa, Hattie. Awak nampak macam bukan Hattie yang sebenarnya. Ya, memang agak berbeza. Tapi sebab itulah saya sukakannya. Seronok dapat berada di tempat baru. Hattie? Dia dah tak ada. Oh, tidak. Saya rasa dia cuma perlukan sedikit memori tentang rumah untuk bantu dia rasa selesa. Dan saya ada resepi untuk tu. Awak akan okey, Kit-Kit. Saya akan baiki awak balik. Janji. Awak fikir sama macam saya, tak? Adik-beradik. Hati-hati, Buddy. Jangan buat ia bertambah rosak pula. Betul tu, saya pun kena baikinya sendiri. Jadi kita tak boleh luangkan masa. Awak boleh percayakan saya. Apa? Tak.
Awak abang saya. Saya sayang awak. Kita akan sentiasa luangkan masa. Yo! Tengok semua komen sini. 917 Queen cakap, saya suka rambut dia yang lawan gravity. Tanda pagar, Magic Moon Girl. Siphonator cakap, satu-satunya benda yang lagi besar daripada robot tu ialah dahi Moon Girl, tanda pagar dahi besar, tanda pagar kepala besar, tanda pagar gadis kepala bulat. Okey, siapa budak Siphonester ni? Kenapa diorang cakap macam tu? Kepala saya tak adalah besar sangat, kan guys? Saya datang. Selamat datang ke butik Carousel, di mana setiap pakaian adalah cantik, unik dan mengagumkan. Oh, biar betul. Kalau saya bermimpi, jangan kejutkan saya. Boleh saya tolong awak, Cik Shores? Saya ada apa yang awak perlukan? Sifai Shores, bersedialah untuk melihat sendiri rekaan terbaru yang menarik ni. Saya gunakan setiap butir belian yang saya jumpa untuk pakaian ni. Betul ke? Maafkan saya. Oh, saya perlu cari lebih banyak permata untuk menghias kostum dia. Amboi, nampaknya tonik itu memang berkesan lah. Apa kandungannya? Jadi kakak nak pergi dan tanya macam mana ia berfungsi? Rasanya lah. Nanti sekejap. Itu ke dia yang sama dengan yang sebelum ni? Nenek tak boleh berenang tapi sekarang ni dia boleh. Sama macam awak tak boleh berjalan tapi sekarang dah boleh. Tapi kenapa awak kat sini lagi? Masa saya kan tonik tu dah sembuhkan awak. Baik, kalau ia tak penting pada kakak, jadi ia pun tak penting pada saya juga. Oh, biar betul. Sifai Shores, penyanyi pop. Dia sungguh hebat. Maksud saya dia sungguh cantik dan berbakat dan walaupun dia tu tak setanding awak, maksud saya awak 10 kali lebih cantik dan berbakat dan... Sifai, saya akan selamatkan awak, sayang. Oh, Cik Puan Rarity, Tuan Puteri saya dalam kesusahan. Saya akan selamatkan awak. Tunjukkan diri awak, anjing. Tak guna. Tak ada apa boleh menghalang saya, Cik Puan. Itu kan kotak. Kotak Liam. Mungkin dia ada koleksi gula-gula getah dalam tu. Tak apalah, terima kasih. Mula-mula, awak terlalu obses dengan kotak dan sekarang awak menyorok dalam semak pula. Boleh tak sesiapa cakap baik bersedia sebelum saya hilang akal? Awak menyelinap masuk? Okey. Itu dah ekstrim sangat. Mungkin ada sesuatu yang penting. Apa yang awak jumpa? Saya tak sangka awak buat saya buang masa selama ni untuk patung yang busuk dan bodoh ni. Baik, saya tahan. Lance, mari. Kita mesti balik bawah jam tu dalam setengah jam lagi. Dah, Bebip? Kita patut cari kantar Teludaf dan awak tengok satu kedai yang kita memang tahu tak ada apa. Oh, apa tu? Itu Killbot Phantasm 1 ke? Kembara pertama keseveran raksasa yang terdalam. Oh, Mercury Game Plus 2. Dengan kuasa sarung asli yang beri nyawa infinity kalau sentuh jari ke jari, kita mesti belinya. Berapa harganya ni? Itu banyak ke? Jangan jual tu. Awak memang comel sangat. Terima kasih, kawan. Awak buat apa dekat sini sendirian? Mana keluarga awak? Jangan, Abigail. Awak rasa memerang tu okey ke? Mungkin dia tak suka dikurung dalam sangkar, kan? Awak rasa Dr. Cope tu agak kejam tak? Tapi dia layak dapat peluang untuk cari keluarga sebenar dia. Saya tak ada niat nak buat semua orang risau dan libatkan awak semua dalam bahaya. Tapi saya rasa saya kena buat sesuatu. Saya tak akan minta maaf sebab cuba nak tolong haiwan tu. Jangan kacau saya. Saya nak Kepra suka saya. Dia tu kan suka merenung ke dalam jiwa. Saya jadi takut sangat. Tolong saya, Brian. Saya nak Kepra suka saya tapi saya gementar bila dia ada. Dia mak awak? Tak percayalah. Oh, okeylah. Saya patut tahu dah. Yelah, nama awak berdua macam serupa dan awak kenal sangat Kepra dan awak berdua buat pom asap tu bila saya nak tanya. Jangan tapi... bagi tahu sesiapa. Tolonglah. Saya tak akan bagi tahu sesiapa. Saya janji. Awak ingat shifter tak melepak dan tak buat barbecue? Saya tak kata tu pun. Korang, tolonglah. Saya cuma main-main je lah. Korang pun tahu saya tak rasa tu. Oh, janganlah macam tu, Toretto. Tak, saya tak nak tu semua. Dengar, saya minta maaf. Saya takkan buat benda yang sakiti korang. Teruk saya kalau korang tak ada. Saya habiskan hidup saya seorang-seorang atas jalan. Saya tak nak hidup macam tu lagi. Saya sayang korang. Tolonglah. Jangan suruh saya pergi. Maaflah, korang ni keluarga saya. Betul ni. Boleh bercakap kejap? Kita patut lepaskan yang lain. Dengar, kalau si Hinok tu bercakap benar, Jinx akan bagi kejutan buat kita semua. Dia boleh bawa ketakutan mereka dari jauh dan dia akan gunakannya. Salah saya. Ini perlu ditamatkan. Saya bersipati tentang mak awak. Maafkan saya tak dapat kembalikan dia semula. Tapi tolonglah.
Semua orang dalam hidup saya dah berubah. Janji awak takkan berubah. Hey, ini saya, Chalice. Saya dikecam oleh kumpulan perusuh. Ingat tak mereka yang bagi barang percuma tu? Nampaknya mereka tak suka ditipu. Jadi, saya nak duduk di sini membenarkan kita pernah berseronok bersama-sama. Oh, okey. Hakikatnya awak berdua makan banyak. Polis masuk ke dalam dan saya bertuah sebab dapat lari. Tapi biskut tu sedap kan? Jadi awak berdua macam mana? Boleh kawan awak Chalice duduk sini tak? Atau saya terpaksa keluar dan kumpulan perusuh marah kerja saya? Ya, merengek dan merayu. Merengek dan merayu. Saya nak awak rasa kehilangan. Dan sekarang awak akan rasa. Apa? Dia dah dibunuh. Saya nampak. Tak. Klausi tentu akan cari saya. Dia selalu datang cari saya. Selalu. Tak, Agna tak ada kat sini. Mestilah tak. Ada sebabnya saya bersembunyi dekat gunung berapi. Tak, jangan sentuh saya. Macam mana kalau awak tercabut sayap saya nanti? Nanti saya cuma boleh terbang dalam bulatan. Agna. Elfie pun kawan saya juga. Saya percayakan dia dengan roda ribut, tapi dia cuma gunakan saya. Kenapalah saya tak nampak? Dengan arahan pertubuhan Chaos, menyerah atau awak hancur. Diam, Hedgehog. Saya tengah bercakap dengan Captain. Sonic ialah Captain. Seluruh Shatterverse jadi milik pertubuhan Chaos sekarang. Peluang terakhir, menyerah atau tenggelam. Awak terbukti musuh setanding, Sonic. Tapi tak ada sesiapa akan ingat awak. Awak gila kalau fikir saya nak bagi awak hati hutan ni bila saya dah semakin hampir. Wow, semakin hampir apa? Untuk lindungi hijau ni selamanya. Apa saya dah buat? Dulu kami kawan. Ada keseimbangan. Macam mana jadi macam ni? Saya cuma nak lindungi hijau ni aja. Sekarang dah musnah. Awak okey? Kawan, saya faham tu. Selama ni pun saya ikut je arahan Dread dan tengoklah saya sekarang. Cepatlah anjing laut pemalas. Nampak macam awak takkan balik. Dread tinggalkan kapal. Tapi awak... Kami akan okey lepas batu tu tak ada. Kejar dia, Sonic. Lepas ayah saya hilang, Pulau Unicorn tempat pertama yang sama macam rumah sendiri. Bila ayah dah muncul balik, saya bahayakan pulau ni pula. Majlis Scream lagi bahaya dari apa pun. Saya janji, saya akan betulkannya. Habis tu nak kami buat apa? Tolonglah, saya perlu betulkannya. Apa saya boleh buat? Kamu semua. Saya minta maaf. Saya tak sengaja, saya cuma nak cari ayah saya je. Saya kena buat sesuatu. Aku rindu kehidupan di Seoul. Tapi, entahlah, aku rasa macam aku akan rindu semua dekat sini juga. Macam kau. Aku akan rindu kau. Tak adil? Oh, minta maaf. Memang tak adil sangat sebab aku tak nak kau kena bunuh dengan iblis. Teruknya perangai. Kau tahu itu bukan maksud aku. Mak aku kehilangan cinta hati dia sebab dia bergaul dengan dia. Mak ayah aku, gugu, semua yang aku sayang. Dan Kit... Itu sebenarnya kan? Kita dengar cakap sebab itulah dia terbunuh. Kau ingat boleh elak tu berlaku? Jumpa datang. Kami Bubbly Coffee. Bubbly Coffee sedang mengadakan acara minum kopi. Satu cawan saja cukup sedap. Dan ia berbuih-buih. Kalau tak buat kerja sambilan, macam mana nak bayar sewa tempat ni? Dah, saya pergi dulu. Ia gabungan populariti dan kesedaran sosial. Untuk pastikan tak ada kerosakan berlaku, mari kita pergi siasatnya sekarang. Semangat betul Kapten hari ini ya. Baiklah. Something such people. Berlepas! Saya nak pergi minta maaf. Saya patut minta maaf dan selesaikan masalah ni sendiri. Benarkah saya masuk, Encik Jah? Macam mana pun semua jadi tak terkawal disebabkan saya. Sebab saya tak nak keadaan jadi lebih teruk je. Saya rasa tak selesa sangat bila tahu yang saya dah membahayakan hospital ni. Kalau macam tu awak tahan ajalah. Dr. Kim. Orang-orang melutut tunduk, berdiam diri untuk buat mereka lega dan hindari masalah sebab tak berbaloi ditegakkan. Saya minta maaf.
Saya sentiasa asyik menerima je. Jadi saya nak juga buat sesuatu untuk awak. Tapi dah rosak pula. Saya ni selalu je malah. Saya tak boleh nak buat semula. Sebelum saya dapat cakap saya cintakan awak, konfeti dah terbang merata-rata dan spanduk dah koyak. Semuanya dah rosak dah. Saya ni anak yatim. Saya masih kena sekolahkan hasil. Dan kami lebih miskin daripada yang awak sangka. Saya tak pandai simpan duit. Dan tak pandai memasak pun. Gosok baju pun saya tak pandai. Menjahit lagilah teruk. Saya masih campur dalam urusan semua orang. Jadi mungkin saya akan belanjakan duit awak. Lagi satu, IQ saya cuma 98. Jadi anak kita mungkin tak berapa pandai. Awak ni Sul Kichan ke? Saya tanya nama awak Sul Kichan ke? Itu tak mengubah apa-apa. Saya Gu Sekium, pengarah ibu pejabat Ruby Kosmetik. Saya minta maaf tentang apa yang dah terjadi tadi. Saya sedia membuat pelaburan dalam usaha yang awak tengah buat ni. Awak patut dapatkan bantuan syarikat besar macam kami. Ia bermakna hasil yang lebih cepat untuk awak. Saya minta maaf. Awak macam ni sebab apa yang berlaku tadi. Saya akan bayar ganti rugi untuk bunga-bunga tu. Saya tak naklah awak hilang peluang yang hebat sebab beberapa kuntum bunga tu je. Hello, Sudam. Jadi doktor cakap apa? Bagi tahu mak kita buat parti barbecue malam ni. Tak apa. Bagi tahu kakak beli daging lembu berkualiti tinggi. Awak nak cappuccino kan? Itu pun tak tahu. Saya tanya sebab awak selalu ubah fikiran. Apa? Sebenarnya, awak kena bagi 600 won lagi. Tapi dapat diskaun sebab guna kad saya. Maknanya, saya akan belanja awak 600 won. Awak jangan lupa tu tau. Boleh kan? Kena macam ni ke? Apa benda? Saya ceria tak bagi awak? Dulu saya berpendapat bahawa cinta saya adalah istimewa. Begitu istimewa sehingga berupaya memulihkan cinta yang retak menanti terbelah. Namun saya langsung tak tahu bahawa dengan hanya satu retak aja akan menyebabkan jurang yang lebih besar. Kenapa awak curang? Dah berapa lama awak jalinkan hubungan sulit? Sekarang awak berpura-pura risaukan saya ke? Saya harap awak mati je. Saya harap awak berdua akan mati je nanti. Saya sorot ni bawah papan lantai sebaik aja ayah pergi. Ingatkan dia akan datang untuk ni, tapi apa tu compound V? Berapa umur saya? Berapa umur saya waktu mak biarkan Vought suntik saya dengan dadah? Jadi betul lah. Berapa mereka bayar mak? Ini kerja mak. Kemudian mak aturkan semua perkara dalam hidup saya. Saya tak berpeluang untuk pilih impian saya pun. Patutlah saya tak tahu siapa yang saya patut jadi. Ellie! Baiklah, rasanya saya kena cari Maggie dan besarkan awak semula. Tak, saya dah janji dah. Tak, lagipun saya kena beritahu dia pasal awak juga. Oh, Maggie, ada banyak benda saya nak beritahu. Saya pergi ke Gunung Amaran dan saya terjumpa manusia. Marilah, saya nak awak jumpa dia. Maggie, awak boleh pulihkannya? Zack boleh. Saya tahu apa yang buat ni, Maggie. Raksasa yang dilawan manusia. Manusia boleh halangnya. Mereka ada tanda merah ajaib yang... Jangan kacau saya, Dimitri. Oh, maafkan saya. Saya ingatkan tuanku. Saya tak nak permainkan tuanku. Saya cuma nak tahu siapa diri saya. Sama ada saya ada ahli keluarga lain. Keluarga tuanku. Ni? Okey, saya dah ada benda ni sejak dari dulu lagi. Kotak muzik tu. Untuk dimainkan sebelum saya tidur masa tuanku di Paris. Macam ni, Encik. Saya datang bukannya sebab nak berhibur sakan. Saya nak cari adik saya dalam sana dan beritahu dia belum 18. Jangan harap nak keluar rumah. Okey. Charlie! Cepat. Jom balik. Jangan nak merepek lah. Sudahlah. Kamu patut lupakan kakak yang lama. Itu cuma angan-angan, Charlie. Bila dah besar, baru kita tahu hidup ni bukan pengembaraan. Hidup ni penuh kepahitan, bukan macam yang kita harapkan. Dah tak ada apa pun yang tinggal. Hanya hadiah tu satu-satunya peluang untuk saya halang bapa saya dari kahwin semula. Saya tak boleh ke mana-mana. Hadiah tu dah tak ada dan nampaknya sekarang saya tak dapat lari dari perempuan tu dan anak lelaki dia. Taklah. Tak kiralah, saya tak sukakan dia. Apa ni ya?
Nampak macam barang yang terpecah dua lah. Ini hadiahnya. Awak dah dapat hadiah saya. Sebenarnya, saya jaganya dengan baik. Bukan awak seorang je peminat naga di sini. Masa untuk kembalikan semua orang. Cepat semua bagi saya permata awak. Kita masih boleh cantumkannya. Ia masih boleh diguna. Memang itu yang si sunat daripada kita. Apa yang Pak Si cuba nak buat dulu. Kita kena saling mempercayai untuk baiki semua ni. Tapi kita semua kena bekerjasama. Tolonglah. Apa ni? Saya bercakap? Gajah bercakap? Saya bercakap? Terima kasih sebab beri pisang tadi. Ia memang sangat sedap. Saya boleh beri pujian. Apa dah jadi ni? Cepat, kita kena beri dia makan sesuatu. Oh, mereka datang ke arah sini. Ayah patut tahu lepas apa yang ayah buat. Buktikan apa? Saya tak mahukannya. Dan kalau saya nak pun, saya takkan menipu untuk dapatkannya. Hei, Itulah benda yang paling teruk. Ayah tak percaya pun saya boleh menang dengan bakat saya. tentulah ayah percaya. Ia bukan setakat perniagaan, ayah. Ini hidup saya. Saya. Jaga bunga. Ada sesiapa cakap, bunga? Tidak dari kita. Tak perlu tepuk tangan. Ingat nasihat kakak ni. Kalau kamu tak beria sangat, kamu takkan menghalang orang. Maaf, apa masalah kamu? Kak Luisa, kejap! Kamu ni pengaruh buruk tau. Perlawanan paling teruk minggu ni. Saya tahu. Masa untuk kita buat dengan buku ni. Buku ayah saya. Ini kunci yang akan ubah awak dari kosong kepada hero. Oh. Saya tak faham. Kita ada lagu yang betul dan semuanya. Awak patutnya jadi lebih baik. Seriuslah sikit, Steve. Oh, dah lah tu. Awak tak cuba langsung. Saya cuba. Awak susah nak dilatih. Dan awak tak pandai melatih. Bowser dah dekat. Melindung di hutan. Saya lengahkan masa. Raja Cranky Kong yang perkasa. Jadi. Ya, benar, tuanku. Jikalau tuanku tak tolong, kerajaan cendawan akan musnah. Sebab jiwa kami kental. Dengan kekuatan tuanku, kita boleh menang. Kalau kerajaan kami tumbang, kerajaan tuanku pula lepas tu. Hey, bos! Oh, saya heret abang sejauh 7 batu. Abang ucap terima kasih, abang dah terhutang budi dan kita akan jadi kawan selama-lamanya. Hey, saya dah kemas markas. Dan saya rangka rancangan balas dendam, penyiksaan dan macam-macam benda jahat. Abang nampak cuak. Abang janji abang takkan cuak. Rama-rama atau rabung? Rakit ke? Kamu. Saya ni Mona. Mama, Papa, boleh ajak kawan lagi tak? Saya nak tambah kawan. Awak bercakap dengan kuda? Awak rasa dia okey tak? Hai semua, saya gembira awak semua datang. Terima kasih sebab ajak kami. Tak ada masalah. Semua sihat ke? Terima kasih sebab tanya. Mak ayah saya tak pernah tanya. Mereka cuma anggap saya rasa seronok sebab mereka masih tak sedar mereka bukan yang terhebat. Kejap. Cari nahas tu apa? Saya bukan budak kecil. Saya budak besar dan berani. Tapi, bukankah awak pun tak patut keluar tengah malam? Molly, pergi mana? Awak pun nampak juga. Kuku kaki tu apa? Penguin tu apa? Ya, tanpa ada sesiapa tegur apa kita boleh buat dan tak. Akulah Happy Breathcard yang jahat. Saya pun macam awak dilahirkan untuk jadi jahat. Sekarang, mari bincangkan pelan rompakan besar kita. Dan kat sekolah ni lah kita akan mencuri maskot sekolah. Oh, saya akan jadi lebih hebat dari awak. Ini bukan lagi bilik tata. Ini ialah kubur untuk kita berdua. Awak tahu, seorang raja tanpa belas kasihan tak layak memiliki kerajaan. Awak tak akan memiliki kristal tu. Kita berdua akan terkorban di sini bersama. Sekarang saya faham kenapa rakyat Laputa lenyap. Tak kira berapa banyak senjata yang ada. Tak kira betapa hebatnya teknologi yang awak miliki. Dunia tak boleh hidup tanpa kasih sayang. Apa khabar? Maaf tentang kejadian dulu. Sayalah watak tu. Mestilah. Tapi rupa saya biasa saja. Kenapa awak pilih saya jadi model? Betul ke? Macam mana awak mengatasinya? Dulu kalau tak memikirkan tentang terbang pun saya mampu terbang.
Sekarang saya tercari-cari cara saya melakukannya. Siang dan malam saya berfikir, apa yang hilang dalam diri saya? Ya, memang betul. Tapi kalau saya tak dapat terbang... Biar saya uruskan dia. Awak kena tembak ke tadi? Awak akan mati. Kenapa awak halang saya tadi? Cakap sementara masih hidup. Saya tak takut untuk mati. Saya sanggup korbankan nyawa untuk halau mereka. Awak dah basihkan nyawa awak sebab halang saya tadi. Biar saya bunuh awak terus dan tamatkan riwayat awak selama-lamanya. Awak diamlah. Saya tak terima arahan daripada manusia. Ini je semua yang ada. Cari dalam semua bilik. Ambil semua yang ada. Kita akan cari jalan. Kita tak boleh bertekak sesama kita. Memang inilah yang dia mahukan. Derita adalah senjata wolf untuk melawan kita. Kita tak boleh mengalah. Kita cari jalan untuk bertahan dan kita akan lakukan bersama. Ayahanda ingat semua dah tamat. Tapi Ananda masih ada. Ananda masih di sini. Tolong jangan putus asa. Harry, dengar Harry, mereka dah tangkap Sirius. Dementor akan mulakan kucupan tu bila-bila masa je. Mereka akan bunuh dia. Tak, lebih teruk. Sangat teruk. Mereka akan sedut jiwa dia. Maaf Ron, tapi sebab awak tak boleh berjalan. 7:30. Kita kat mana pukul 7:30? Ini adalah pemutar masa, Harry. McGonagall bagi masa semester pertama. Dengan benda ni lah saya pergi ke kelas sepanjang tahun. Dumbledore memang nak kita patah balik ke masa ni. Sintetiknya bertindak sebagai kulit kedua. Akan disesuaikan mengikut keperluan badan individu. Reed, mungkin awak ingat saya buat untuk balas dendam aja. Awak buat lawak ke? Tak. Jadi, saya pergi. Saya rasa ia lebih rumit sikit daripada tu. Saya cuma nak kita tinggal serumah je. Apa yang rumit sangat tentang tu? Cuma ada awak dan saya. Tak ada benda lain, tak ada kira-kira. Ia sebenarnya perkara yang paling mudah. Tapi macam biasa, Reed, awak terlalu banyak fikir. Tak, mana ada. Habis tu apa dia? Tak rasa apa-apa masa saya pergi. Ada rasa apa-apa tak sekarang? Awak letak kami dalam bahaya. Awak letak mereka dalam bahaya. Awak pasti ke? Kita ambil risiko yang semakin besar berbanding dulu. Untuk apa? Tolonglah. Jangan cakap untuk ego awak. Awak tahu tak? Saya tak ingat bila kali terakhir awak sendiri yang berkorban untuk sesuatu. Lagi satu, di sini perempuan yang selamatkan lelaki. Mungkin awak patut tukar nama kepada ex-woman. Hai semua, saya April O'Neil dari Berita Saluran 6 dan saya berada di bandar New York. Dan ini hari pertama musim bunga dan itu bermaksud masanya untuk menyingkir lemak musim sejuk. 4 tahun belajar kewartawanan cuma untuk tu. 4 tahun kehidupan, Vern. Leonardo, saya tahu nama tu. Dah agak dah. Pejuang keamanan. Saya nampak mereka. Dan saya kenal mereka daripada kecil. Saya bela mereka. Mereka haiwan belaan saya. Dan saya namakan mereka atas pelukis Renaissance Itali. Drax! Kita perlu bercakap. Apa yang awak buat ni? Saya tak anggap awak istimewa. Saya tak suka langsung jenis orang yang macam awak. Hei, Igor dah dapat apa yang dia nak selama ni. Saya patut beritahu awak dari awal. Saya lembab. Awak dalam bahaya. Semua mayat tu adalah anak-anaknya. Kita kena cari Peter sekarang dan keluar dari planet tak guna ni. Igor mungkin dah tawan Peter untuk sebelahi dia sekarang. Dia ada cara Jadi untuk... kita pergi je. Tak. Inilah Dewan Senjata. Katanya Trisula Atlan dibuat di sini. Sejak Sahara masih lagi jadi laut. Awak dapat idea yang baik bila awak tak berfikir. Jangan bergerak. Kita perlukan air. Awak sumber terdekat. Saya tak pernah terbang setinggi ini. Atau jauh dari rumah. Sekarang dah tak ada. Saya dah tak boleh balik. Saya jadi pengkhianat lepas dah selamatkan awak. Kita dah sampai, Bi. Bi, saya tak boleh ikut kamu. Keturunan kamu perlukan kamu. Begitu juga saya. Saya terpaksa lepaskan kamu. Terima kasih sebab kamu dah buat saya kembali bersemangat. Saya takkan lupakan kamu. Salam jalan, Bumblebee. Saya bukan jenis yang lembut hati, tapi saya kena akui, saya rasa seronok dia ada di sini. Awak ingat ni, kalau awak nak lelaki hormat awak kena tunjuk yang awak serius. Letupkan sesuatu. Tembak seseorang. Awak tak kenal siapa dia. The Joker. Putera segala jenayah.
Bekas pasangan gila saya dan kebencian Harley Quinn, badut pembunuh. Awak tak kenal dia? Pendatang ini, Harkonnen, tiba lama sebelum saya lahir. Dengan mengawal penghasilan rempah, mereka menjadi kaya raya. Lebih kaya daripada Maharaja. Mereka musnahkan tanah kami di depan mata kami. Kekejaman terhadap kaum saya, itulah yang saya tahu. Pahlawan kami gagal bebaskan Arrakis dari Harkonnen. Tapi suatu hari, dengan dekri diraja, mereka pergi juga. Kenapa Maharaja memilih haluan ni? Siapa pula bakal penindas kami? Betul tu. Mereka berhak tahu. Oh, Randall. Dah lah. Mana Brie Avante? Kenapa awak tak keluar dengan dia dan main kaki sementara tunggu makanan sampai? Mereka jumpa emas yang banyak, berlian dan banyak mineral berharga dalam komet. Jadi mereka nak biar komet tu langgar kita supaya orang yang dah pun kaya boleh jadi terlebih-lebih kaya lagi. Saya tak pasti apa yang saya patut buat mulai sekarang. Selama ni saya cuma Barbie stereotype dan mungkin saya bukan Barbie lagi. Saya pun faham tu. Ya. Saya nak jadi sebahagian daripada orang yang mencipta makna, bukan jadi benda yang dicipta. Saya nak berimajinasi sendiri, saya tak nak jadi sekadar idea. Itu masuk akal tak? Puan bagi kebenaran untuk saya jadi manusia. Ia dah memulakan. Robert, semoga percaya. Awak bercabat tangan dengan dia. Ia memang kerja Strauss. Memang kerja dia dan awak pun tahu. Saya akan meludah ke muka. Lembaga pengarah mesti tak sukakannya. Saya tak cukup baik macam awak semua. Baiklah, saya rasa yang awak semua baik tak bertempat. Awak kena hentikan permainan ni sekarang. Ini projek sains sekolah menengah. Hei, jangan tengok tu. Sebab tu kami cuba gunakan bahan berlainan untuk tambah. Ia idea bodoh Tindak balas saya. awak tu tak kena. Kenapa tak bagi tahu saya sebelum... Sebab saya dah salah. Di lapangan, masa tu. Masa yang penting, saya salah. Okey, saya pandang rendah dengan apa yang berlaku dan saya terlalu memaksa. Dan untuk apa? Impian budak-budak yang saya ingat boleh buat perubahan. Dan saya terpaksa menanggungnya. Selamanya.